Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza berada di sini pula, iaitu membeli hasil laut Tarmizi dan Zalina. Nampak tak? Okey, kita bersama dengan adik yang bekerja di sini. Okey, Assalamualaikum adik. Masalah Kak. Nak tanya dekat sini jual apa? Kat sini kita jual hasil laut, ikan bilis, ikan masin, sotong goreng dan sebagainya lah yang berkaitan dengan hasil laut. Harga macam mana? Harga kat sini lebih murah daripada tempat lain. Boleh bandingkan dulu. Dia ada berapa cawangan? Untuk setakat ni kita cuma ada dua saja, satu di Lumut, Bukit Panjang, dan satu lagi di Maiden, Gopek. Dia buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Untuk sekarang kita buka daripada pukul 8 hingga pukul 8 malam. Dan untuk hari cuti biasa, Jumaat sampai Ahad, daripada pukul 8 sampai pukul 10 malam. Tapi yang specialnya adik kat sini berbanding gerai lain, dia ada air percuma kan? Ya betul, ada air percuma. Dia ada sediakan air percuma kepada pelanggan untuk minum dulu sebelum membeli belah di sini kan? Ya betul. Terima kasih, kami pernah minum sikit tadi. Okey, kepada anda semua boleh datang ke sini. Selain tu boleh kita tengok harga-harga sekejap. Barangan-barangan sikit. Okey, ni barangan-barangan ya. Dia tak ada cuti ya, memang daripada pukul. Memang kita tak ada cuti pun. Itu pun. Tapi bukan mana kita tak ada cuti lah, kita akan tutup juga. Macam mungkin Hari hari raya raya ke hari macam besar-besar sikit kita akan tutup. Maknanya kepada orang lain yang kalau datang ke Bandung ni jangan lupa singgah ke laut Tarmizi dan Zalina. maknanya macam-macam ada. Ada sotong ni ya. Okeylah, terima kasih. Mungkin nanti kita akan datang lagi dan promosi lagi. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu. Dan jom tengok air percuma dia tu yang diberikan. Ikan bilis. Okey ni. Siap ada air percuma, okey? Siapa yang datang? Tak tumpang buang air ke tandas pun boleh. Okey, jom ramai-ramai datang ke sini untuk membeli. Kalau datang ke Manjung tak sah, kalau tak datang ke sini. Okeylah, video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.